أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini turun ketika umat Islam diperintahkan berperang untuk mempertahankan agama dan diri mereka. Perintah ini terasa sangat berat kerana secara fitrah manusia memang tidak menyukai peperangan. Namun, Allah mengajar bahawa pandangan manusia sangat terbatas. Kadang-kadang apa yang kita benci sebenarnya membawa kebaikan yang besar kerana Allah lebih mengetahui hikmah di sebalik setiap ketentuan. Tuan-tuan, istifadah dan pengajaran daripada ayat ini dapatlah kita fahami bahawa setiap perintah Allah itu wajib kita patuhi. Dalam kehidupan kita juga, ayat ini memberikan gambaran bahawa sesuatu perkara yang kita rasakan buruk sedangkan ia adalah sesuatu perkara yang baik. Begitulah sebaliknya. Terkadang kita bertanya kepada Tuhan, "Ya Allah, kenapa selalu aku? Kenapa aku yang susah? Kenapa aku yang malang? Kenapa aku yang selalu berduka?" Kita sebenarnya tidak tahu apa yang sedang Allah rencanakan kepada kita. Tetapi percayalah tuan-tuan, di akhir nafas kehidupan kita, sekiranya kita bersabar dan redha dengan takdir Tuhan, nescaya ganjarannya amatlah besar. Mudah-mudahan dengan rahmatnya kita ke syurga. Tuan-tuan, dalam amanah kerja juga begitu. Kita lakukan perkara yang kita rasakan bahawa itu tidak kena dengan jiwa, tetapi ialah satu perintah. Wajib kita patuhi arahan daripada pegawai atasan kita selagi mana ia tidak menyalahi hukum syarak. Pandangan kita kadang-kadang pendek untuk menilai bahawa itu arahan yang baik. Sedangkan mereka yang menguruskan jabatan tahu bahawa itulah yang terbaik untuk kita dan jabatan. Untuk akhirnya, ayat ini mengajarkan kita sesuatu perkara yang sangat penting. Setiap kali kita tidak memahami sesuatu takdir, percayalah bahawa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik buat diri kita. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedang kita tidak mengetahui. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.